Mana buy item besar 100 gram kita beli terus ataupun buat EPP dan kita langsaikan dalam tempoh sebulan. Menarik soalan ni, serlekir. Okey, serlekir kita kena faham kalau kita buat EPP. EPP ni apa? EPP ni salah satu cara belian emas dekat Public Gold yang mana kita boleh lock item-item besar dengan harga yang sekarang ni, kemudian kita menabung secara bulanan. Kenapa saya panggil menabung bulanan? Sebab dia bukan bayar ansuran. Bayar ansuran haram dalam emas. Okay? Dia menabung bulanan. Kita menabung seolah-olah macam kita. Dia macam ni lah. Kita ambil konsep dia macam ni. Saya tak boleh pegang duit. Jadi saya akan bagi tahu best friend saya, okay, bolehkah tolong setiap bulan saya akan bagi kau 300, kau tolong simpankan, nanti sudah 10 bulan aku minta duit tu, aku mau pergi beli emas. Seolah-olah dia macam tu. Tapi apa beza dia kalau kita menabung dengan Public Gold ni? Secara EPP ataupun Easy Payment Purchase, kita lock harga. Beza dia, kita boleh lock harga semasa. Contoh harga emas hari ni 100 gram bersamaan dengan berapa? 47,000. Katakanlah kita pun lock 47,000. Kita pun pilih menabung, boleh pilih dua. Sama ada 6 bulan ataupun 10 bulan program. Katakan kita pilih 10 bulan supaya bulanan tu tak berat sangat lah. Okay. Jadi sebulan kena bayar lebih kurang 4,700 anggaran lah untuk orang-orang bisnes sesuai buat benda ni. Buat EPP ni dia ada charges. Dia ada charges cost EPP dia. Tapi tak mahal lah. Untuk item besar, dia tinggi sikit. Untuk item kecil, dia murah sikit lah. Jadi, kalau kita duit tu sudah sedia ada, kita ada 47,000. Buat apa kita buat EPP? Belilah terus ketul 100 gram ni. Sebab, kalau kita menabung secara EPP bulanan, tiba-tiba ada bulan kita tak terbayar, terlupa, duit dalam akaun bank kita tak cukup, kita kena penalty tau 10%. Kononnya mau menabung emas, mau dapat return 10%, kena penalty 10%. Rugilah.